Alhamdulillah, setelah berehat agak lama juga di Masjid Kampung Kating ni, kami teruskan perjalanan menuju ke Rembau. Dan kalau tadi kami telah mengayuh lebih kurang 30 hingga 35 km dari kampung. Ada surau ni. Surau sendiri. Dari kampung Sungai Jebutung, Batu Kikir, hinggalah ke Masjid Kampung Gating ni. Jadi kita akan teruskan perjalanan ke Rembau lebih kurang 25 km. Cuaca Alhamdulillah cerah, panas sebenarnya, dan perjalanan kali ini agak mencabar juga sebab suasananya dah sedikit, kalau bagi saintis mereka menamakannya sebagai dragon back lah, naik. Tapi memang inilah cabaran yang memang kami jangkakan, dan memang telah bersedia mental dan fizikal untuk kami tempuhi. Baik, ada pondok di sini, kami melihat sekejap. Rasanya ini dah kali yang kedua kita lihat, ya. Mendaki memang satu yang mengerikan. Bila turun ini laju sangat mengerikan, berehat. Seperti yang saya sebut tadi, telah dijangkakan bahawa akan ada menurun, akan ada mendaki. Ini contoh mendaki lah ni. Kalau perlahan terhuyung hayang ni, maknanya memang mendakilah, dan perlukan kecekalan, kekuatan untuk meneruskan kayuhan. Tetapi seronok sebab suasana sekeliling yang aman, walaupun ada kenderaan yang kadang-kadang banyak, kadang tak ada, tapi itu semua telah kami jangkakan. Sekeliling adalah kawasan dusun, perkampungan orang asli, dan kalau lihat di tebing-tebing bukit ni, sebelum ni telah berlaku runtuhan, tapi telah diperbaiki oleh pihak berkuasa tempatan. Alhamdulillah selesa. Dan saya secara peribadi memang melalui kawasan ni bila ada anak belajar di Semasa KP, Sekolah Menengah Agama Sains Kuala selama 5 tahun. Jadi inilah antara jalan utama kami lah, berulang dari Seremban ke Semasa KP untuk menghantar ataupun menziarahi anak. Suasana pemandangan sangat cantik dan seronok sebab repair tu kan, lari dari kesibukan bandar ataupun ada. Okey, jadi kami enjoy saja kayuh sebab memang ini antara tujuan lalu tunggu di puncak lihatkan minda melalui Riyadhah berbasikal. Nampak gayanya Ustaz Azizi telah berehat tadi. Ini biasa, kalau laki bukit memang saya akan berehat, tapi kalau dalam rata beliaulah yang jadi juara ke hadapan. Mungkin faktor basikal masing-masing. Semasa kami berehat di pondok tadi tu, ada seorang abang tu, dia kata Bukit Miku hujan. Jadi kami pun dah risaulah. Kerisauan tu sebenarnya sementara, sebab memang betul hujan. Jadi sekarang ni saya dah berhenti sekejap untuk pakai baju hujan dan juga lindungi beg saya daripada basah. Tapi Ustaz Azizi beliau teruskan kayuhan, adalah komando sedikit, tak kisah dia dengan hujan. Beliau teruskan kayuhan, jadi saya follow dari belakang lah. Jadi saya jangkakan
Ustaz Hazizi akan berhenti. Tetapi bila lalu ke pondok yang pertama sebelah kiri ni, saya hintai-hintai, ingatkan dia ada. Rupanya tak ada, hanya pasangan suami isteri sahaja. Dan pasti beliau terus mengayuh. Tak apa, kita teruskan lagi. Di sebelah kanan ada juga ruang kalau beliau nak berteduh. Saya hintai-hintai sambil kayu tu, tengok tak ada. Memang nampak gaya memang Ustaz Hazizi teruskan kayuhan tanpa pakai baju hujan. Saya ketinggalan di belakang sebab saya berhenti tadi untuk pakai baju hujan dan juga untuk lindungi beg saya daripada basah. Tapi beliau teruskan juga kayuhan dengan penuh semangat. Nanti di hadapan ada satu lagi pondok. Saya tengok juga adakah nampak Ustaz Hazizi berlindung di situ daripada hujan. Nampak gayanya tak ada. Maka memang sangat pastilah bahawa beliau tidak berlindung ataupun beliau tidak berhenti meneruskan kayuhan. Rupa-rupanya bila kami bertemu di kawasan yang selesa untuk bersembang, untuk minum nanti, menurut Ustaz Hazizi memang ada satu semangat yang luar biasa bila hujan ni. Bila sejuk, rasa bersemangat dan dia tak ada rasa untuk berhenti pun, walaupun mendaki bukit. Berbeza dengan sebelum tadi. Kalau nampak tadi beliau berehat sekejap kan, sebab mungkin keletihan. Tetapi dalam suasana hujan ni, walaupun ada bukit, beliau tak berhenti, terus saja mengayuh. Jadi kita ambil pengajaran kat situ. Hujan ni sebenarnya boleh memberikan kekuatan, semangat baru untuk kita meneruskan kerja dan bukannya untuk bermalas-malasan. Mungkin suasana yang sejuk menyegarkan badan, itu satu kekuatan lah. Alhamdulillah. Jadi teruskan kayuhan. Mungkin orang-orang yang naik motor, naik kereta, tengok apalah orang ni kayuh waktu hujan kan. Tak apa, yang penting kami selamat. Alhamdulillah kami selamat. Sejuk ini memang betul lah mereka memberi satu kekuatan untuk meneruskan kayuhan. Jika dilihat pada video, sebenarnya hujan ni adalah lebat berdasarkan jalan yang kita lihat tu. Hujan ni adalah lebat sebenarnya. Cuma kamera ni ada kelebihan, dia tahan hujan dan nampak jelas. Tapi pada hakikatnya, saya sebagai penunggang basikal yang memakai cermin mata saya sebenarnya dah kabur dah. Hanya nampak line kiri dan kanan, sebelah kiri tepi dan juga tengah. Saya berperlukan dua line tu saja, dua garisan tu untuk saya mengayuh. Memang saya tak berhenti untuk bersihkan cermin mata. Jadi sebenarnya hujan adalah lebat dan pemandangan saya pun adalah agak kabur. Tapi teruskan juga dengan bantuan garisan kiri dan juga tengah. Alhamdulillah. Jadi dah semakin hampir ke puncak. Alhamdulillah nampak ada batu, itu mercu Bukit Miku lah. Sesiapa yang naik Bukit Miku, kalau nampak batu ni memang dia akan rasa lega kerana dah sampai ke puncak Bukit Miku. Dan nampak di sebelah kiri tu Ustaz Hazizi mungkin dah lama dah tunggu saya kerana beliau tak berhenti meneruskan kayuhan. Sampai juga Bukit Miku kali kedua. Allahu Akbar. Alhamdulillah, akhirnya untuk kali kedua Bukit Miku. Alhamdulillah. Hujan masih turun, lebat juga. Jadi setelah ambil gambar sekejap, kami teruskan kayuhan ataupun kayuhan menurunlah. Ustaz Hazizi telah mendahului saya di hadapan saya tu. Jadi
nampak lebih selesa untuk turun. Dah tak lebih dah insyaAllah, sebab agak jauh juga menurun. Dan menurun kali ni kena lebih berhati-hatilah sebab tinggi, curam. Bukit Niku ni kalau dari arah Rembau sangat curam dan banyak kereta, lori yang tak boleh naik. Kalau basikal hanya yang betul-betul mantap, bertenaga saja boleh naik tanpa henti. Tapi bila menurun dari Dinas Johor tadi menuju ke Rembau tak ada masalah, cuma kena kawal brek sahaja. Dan juga kena berhati-hatilah sebab bila meluncur laju takut nanti hilang kawalan, brek, jam dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah kami turun dengan selesa, lancar, terutama Ustaz Azizi. Tapi bagi saya sebenarnya ada masalah sedikit masa menurun ni, baru tahu, iaitu brek kurang makan. Kalau brek tu dia akan bunyi, dia mengaum kuat sangatlah. Jadi saya hanya meluncur laju sebahagian saja. Saya bimbang kalau brek saya tak berfungsi, berlaku kemalangan, lebih mudarat. Kena pula ada lori, kenderaan lain kan. Maka pada sebahagian jalan turun tu saya kena turun dari basikal dan saya tolak basikal lah, turun basikal tu kerana keadaan brek yang kurang mengizinkan. Sebab tu dalam kegairahan kita untuk berbasikal, untuk berriadah, untuk jaga kesihatan, sebenarnya keselamatan kena diutamakan. Memang saya tak ada servis brek pun. Sebelum ni memang dengar juga brek tu berbunyi, tetapi saya tak kisah. Tapi sebenarnya untuk menuruni Bukit Niku ni, brek memainkan peranan yang penting. Okey, jadi kalau lihat kat sini dah ada kawasan berumput kan. Sebenarnya pada masa ni saya dah turun dari basikal dan saya tuntun basikal tu sampailah ke jalan yang agak selamat dan barulah saya kayuh semula. Dan kalau perhatikan jalan raya pun dah tak nampak sangat kesan-kesan hujan, maknanya baru lepas hujan baru berhenti dan lebih selamatlah. Walaupun demikian saya masih belum boleh lagi kayuh basikal, masih lagi saya tuntun basikal tu untuk beberapa jarak yang sehinggalah saya pastikan keselamatan terjamin, jalan rata, lebih rata, tak curam, supaya saya tidak terbabas insya-Allah. Safety first kan, safety first. Keselamatan perlu diberikan keutamaan. Kayaknya keadaan lebih landai, jadi saya pun naik semula basikal lah, kayuh seperti biasa kerana tidak memerlukan brek sangat dan jalan pun tidak curam. Saya yakin Ustaz Azizi telah jauh di hadapan sana tu. Untuk makluman, di hadapan sana sebelah kiri ada pot untuk orang mengeteh. Saya tak pernah singgah, tapi saya tengok ada iklannya. Dia ada tasik sebelah kiri tu, ada kolam, dan di sebelah kanan pun ada juga tempat orang mengopi, kedai kopi dengan pelbagai juadah. Walaupun saya sering ulang-alik di sini 5 tahun, tetapi masih belum berkesempatan untuk singgah, ya. Sama ada tak ada keperluan ataupun bila teringin banyak kereta, jadi memang belum ada kesempatan lagi lah. Di sebelah kanan tu ada tempat ngopi lah,
setiap minggu kalau lalu memang banyak kenderaan yang berhenti sebelah kanan tu. Okay. InsyaAllah suatu hari nanti bila ada kelapangan sesuai, saya berazamlah untuk singgah minum-minum, makan apa yang ada, insyaAllah. Alhamdulillah hujan pun dah reda. Walaupun ada sikit hujan rintik, tak ada masalah. Suasana begini sedap kita mengayuh. Jalan rata, suasana pun sangat aman, nyaman selepas hujan. InsyaAllah di depan nanti kami berhenti rehat untuk mengalas perut. Sebenarnya memang tak makan lagi ni. Sejak dari sarapan tadi belum ada kesempatan untuk makan, hanya sempat mengalas perut dengan roti jempol di masjid Kampung Gating tadi. Ada orang jual roti, kami beli roti, alas perut dengan 2 ketul roti masing-masing, dan juga air. Itu sajalah. Baik, dah hampir ke simpang. Kalau ke kiri pergi Tampin, kanan pergi Rembau. Kami akan ke kanan nanti. Jadi kami singgah sekejap di warung ni. Warung ni pun memang kalau hujung minggu memang ramai orang. Warung di sebelah kiri yang kami berhenti ni, dan juga sebelah kanan dekat dengan masjid, situ pun ramai orang. Mungkin menunya sedap, suasananya santai. Jadi berhenti sekejap di sini untuk minum dan juga alas perut. Adalah kuih-kuih sedikit. Simpang 3 ni besar, jadi kena berhati-hati bila nak melintas. Dan kami teruskan perjalanan untuk ke Pekan Rembau. Kenderaan tak banyak. Kalau hujung minggu time hantar nak balik asrama ke, agak sesak lah. Tapi kali ni tak banyak sangat kenderaan. Sebenarnya Rembau ni banyak tempat makan. Kalau orang yang suka makan, memang Rembau antara tempat yang menarik lah. Banyak tempat-tempat yang menarik di Rembau ni, terutamanya bagi siapa yang suka makan-makan lah. Petang ni ke arah Pekan Rembau, kami masuk ke jalan ke kiri, tak ikut jalan besar, just potong sedikit sajalah, iaitu jalan lama yang lain daripada lain lah. Biasa kalau keadaan biasa kita akan terus tapi kali ini masuk ke kiri, laluan alternatif lah. Saja tak nak mendaki bukit dekat situ sikit, dan juga nak tengok pemandangan yang lain daripada lain lah. Bukan nak katakan shortcut sangat pun, cuma nak luar daripada kebiasaan. Sebab saya pun memang tak pernah ikut jalan ni guna kereta. Jadi bila basikal ni tariklah tengok pemandangannya. Tak ada kereta yang lain. Masuk semula ke jalan besar, dan depan tu dalam 1 kilometer kami akan ke kanan sampai ke tempat penginapan untuk malam yang kedua. Untuk makluman, hotel yang kami menginap pada malam ni ada keistimewaannya. Pada saya istimewa lah, sebab masa kami mencari tempat untuk bermalam tu, antara benda yang difikirkan adalah untuk letak basikal. Sebab biasa kita parking kereta, tapi bila bawa basikal ni, macam mana cara nak simpan basikal untuk elak dari kecurian. Rupa-rupanya bila saya berhubung dengan pihak hotel dan maklumkan bahawa kami berbasikal, pihak hotel mengatakan bahawa
basikal boleh simpan di belakang kaunter. Rupanya sebelum kami ada ramai orang yang dah menginap di hotel ni, dan mereka berbasikal, dan basikal mereka simpan di belakang kaunter. Sebenarnya di belakang kaunter tu ada satu ruang yang agak besar. Pekerja hotel akan bawa basikal kami simpan di sana. Jadi alhamdulillah selesai masalah kerisauan untuk simpan basikal. Okey, ini bahagian hadapan Hotel Sri Rembau. Alhamdulillah bolehlah untuk kami berehat